Jalan lagi. Jalan ke Swiss. Itu masuk sana eh? Jauh lagi eh? Itu gerbang tu. Oh, gerbang. Tempat dia buat counting. Ada kapibara ke? Okey, tak pergi pun. Dia nak Kuromi. Mana Kuromi? Lagi. Jemput masuk. Dan ni nak masuk duit dekat Kuromi. Ayah teman-teman. Yang pergilah ni. Dan ni jangan depan. Duit. Bye-bye. 1, 2, 3. Dah ni pandang mi. Okey dah. Bye. Dan jemputan itu kita akan cabut pada esok hari. Ada 2 Sedang masuk yang tengah tu. Ini tak ramai dah kan. Semalam ni agak ramai sikit sebab panas. Dah tak panas. Mana? Kan lah. Ni jual apa pun laku rasa. Roti awan. Ni baru juga kan. Ni surah. So kita terus pergi tempat yang kita nak beli Kat mana? Sama. Beratur ke? 50. Tapi ni tempat lagi satu. Ada yang ni Fari? Macam mana ni? Mana? Oh, belum lagi. Dia nak pergi barang jap. Ya habis, mari. Bela apa? Siapa beli? Ha? Ya, Aira saya tengok. Oh. Siapa ni? Sudah ready. Panjang beratur ah. Diorang nak beli ke? Jari cari dulu. Jumpa tak? Ni price panjang. Aduh, pasal jalan tu. Dia beratur je. Ramai Nafa aiwa. Cik apa? Air buah ke beli makanan lo? Mana? Beli apa? Naga berasap. Orang Kuantan tak relax. Oh? Satu apa? Aira nak air apa? Nak air apa? Apa?
Beri ke teh? Strawberry. Kita nak teh ke? Teh sedap juga. Ais banyak. Lapan Ada bang? Alright. Ni air aku beli. Extra je, extra. Ambil extra. Panggil. Uncle. Tu. Terkejar-kejar dia. Benda ni tak ramai orang guys. Berapa ringgit? Berapa ya bah? 15. Bagi tahu. Ya pilih. Ada pink, ada rainbow. Ambil. Mana dia play? Mana dia play? Mana? Tak ada dia play, mana dia play? Ada main. Dia play. Ikon ke kromi? Bayar. Buka lampu macam mana? Bayar. Semua unicorn. Terima kasih. Okey. Dah. So kita nak balik dah guys.